Kisah perjuangan TikTok untuk terus wujud di Amerika Syarikat ni, ia macam satu drama yang penuh dengan risiko. Platform ni dah betul-betul di hujung tanduk, hampir kena tutup sepenuhnya. Sampailah satu perjanjian korporat yang, terus terang, agak rumit muncul sebagai penyelamat pada saat-saat akhir. Jom kita bedah macam mana perjanjian ni bukan sahaja selamatkan TikTok, tapi mungkin juga telah menggantikan satu masalah lama dengan masalah yang baru dan mungkin lebih kompleks lagi. Cuba anda fikirkan sekejap. Akaun TikTok anda tu, dengan semua pengikut, video dan pengaruh yang anda dah bina, adakah ia boleh dianggap sebagai harta peribadi? Ini bukan soalan falsafah semata-mata tau. Inilah persoalan utama yang mencetuskan konflik undang-undang dan ekonomi yang hampir memadamkan TikTok dari Amerika Syarikat. Okey, jom kita fahamkan dulu apa masalahnya. Sebelum perjanjian ini wujud, TikTok memang berdepan dengan penutupan total di seluruh negara. Puncanya, isu keselamatan negara. Bagi Washington, aplikasi ini bukan sekadar hiburan. Ia dilihat sebagai satu potensi ancaman yang perlu ditangani dengan segera. Perjalanan ke arah sekatan ni bukan sekelip mata, ia makan masa bertahun-tahun. Semuanya bermula pada Ogos 2020 dengan perintah eksekutif dari Presiden Trump. Lepas tu kita lompat ke April 2024, di mana satu undang-undang yang disokong kedua-dua parti ditandatangani pula oleh Presiden Biden. Undang-undang ni bagi pilihan yang sangat sukar kepada ByteDance, syarikat induk TikTok. Puncaknya, Januari 2025, Mahkamah Agong tolak rayuan terakhir TikTok dan platform tu terpadam sekejap di es bila sekatan tu mula. Bila hujah tentang kebebasan bersuara tak laku di mahkamah, para pengguna dan peguam mereka kena cari jalan lain. Jadi mereka beralih kepada satu hujah perlembagaan yang jarang orang guna, tapi dari sudut ekonomi sangat-sangat berkuasa. Dan inilah yang jadi benteng pertahanan terakhir untuk berjuta-juta pengguna yang bergantung hidup pada platform ni. Dan di sinilah munculnya satu strategi yang bijak, The Takings Clause atau fasal pengambilan. Klausa dalam pindaan kelima ni secara asasnya cakap yang kerajaan tak boleh infak ambil harta peribadi anda untuk kegunaan awam tanpa bagi pampasan yang adil. Jadi persoalannya sekarang, adakah pengharaman TikTok ni secara tak langsung mengambil harta digital para pencipta, iaitu akaun mereka yang bernilai tinggi itu tanpa bayar 1 sen pun? Analogi dari University of Chicago Law Review online ni, memang terbaik untuk fahamkan konsep ni. Bayangkan akaun TikTok anda tu macam sebuah kedai digital. Anda dah bina jenama, tarik pelanggan dan jana pendapatan atas tanah digital ni. Jadi, bila platform ni diharamkan, ia samalah macam kerajaan datang dan rampas kedai anda tu tanpa bagi apa-apa pampasan. Hujah ekonomi macam inilah yang bagi tekanan yang sangat-sangat besar. Disebabkan tekanan undang-undang dan ekonomi yang hebat ni, akhirnya muncullah satu penyelesaian, satu perjanjian korporat yang sangat kompleks. Ia direka khas untuk puaskan hati pengawal selia, selesaikan isu keselamatan negara dan pada masa yang sama, selamatkan platform yang sangat popular ni. Jadi, macam mana rupa struktur pemilikan baru ni? Ia satu kombinasi yang cukup menarik. Oracle, Silver Lake dan firma AI dari Abu Dhabi, MGX, masing-masing pegang 15%. Tapi, nombor yang paling penting kat sini ialah penggangan ByteDance, 19.9%. Ini bukan nombor awak ya. Ia sengaja diletakkan betul-betul bawah paras 20% sebab dari segi undang-undang persekutuan, ini memastikan ia tak dianggap sebagai entiti yang dikawal oleh kuasa asing. Satu langkah kewangan yang sangat bijak. Setiap pemain utama ni ada peranan penting masing-masing. Oracle bukan setakat pelabur, tapi dia jadi tulang belakang untuk keselamatan data. Silver Lake pula bawa masuk pengalaman dalam urus tadbir teknologi. MGX sediakan modal antarabangsa dan kepakaran AI, manakala ByteDance, walaupun dah lepaskan kawalan operasi, masih lagi kekalkan kepentingan kewangan yang besar. Pendek kata, ini adalah satu konsortium yang direka untuk gabungkan kepakaran teknikal, kewangan dan geopolitik. Jadi, macam mana perjanjian ni jawab isu keselamatan negara tu? Okey, pertama, lembaga pengarah sekarang dikawal oleh majoriti orang Amerika. Kedua, semua data pengguna US kini disimpan di bumi US, bawah jagaan Oracle. Dan yang paling penting, algoritma cadangan kandungan tu akan dilatih semula guna data US sahaja dan Oracle akan pantau segalanya untuk pastikan tak ada campur tangan dari luar. Okey, sebelum kita masuk ke masalah yang baru, jom kita berhenti sekejap untuk fahamkan betapa besarnya pertaruhan dalam perjanjian ni. Ini bukan sekadar pasal selamatkan satu aplikasi, ia tentang menyelamatkan satu ekosistem ekonomi yang besar daripada runtuh. Tengok nombor ni, 7 juta. Itulah bilangan perniagaan kecil di Amerika Syarikat yang bergantung pada platform ni.
Bagi mereka, TikTok bukan sekadar hiburan. Ia adalah kedai digital mereka, alat pemasaran mereka dan boleh dikatakan nadi perniagaan mereka dalam ekonomi zaman sekarang. Dari sudut ekonomi makro pula, impaknya, sangat besar. Platform ni menyumbang sebanyak $24.2 bilion kepada KDNKAS pada tahun 2023 sahaja. Nak bagi gambaran, jumlah tu lebih besar daripada KDNK tahunan sesetengah negara kecil. Ini bukti kukuh betapa pentingnya ekonomi digital ni kepada ekonomi negara secara keseluruhan. Dan impak kewangan yang besar tu sudah tentulah ia diterjemahkan kepada peluang pekerjaan. Lebih 224,000 pekerjaan di Amerika disokong oleh ekosistem ni. Ini bukan sekadar nombor dalam statistik. Ini adalah tentang kehidupan, keluarga dan komuniti yang bergantung pada platform ni untuk cari rezeki. Perjanjian dah selesai. Ekonomi pun selamat. Patutnya kisah ni berakhir dengan gembira kan? Tapi tak. Hanya beberapa hari lepas perjanjian tu dimeterai, satu kontroversi baru meletus. Kontroversi yang buat orang tertanya-tanya. Apa sebenarnya maksud kawalan Amerika yang baru ni? Di sini kita ada dua cerita yang sangat berbeza. Di satu pihak, Oracle kata ada masalah teknikal. Kononnya pusat data terputus bekalan elektrik masa ribut salji, sebab tu ada masalah muat naik video dan mesej. Tapi di pihak pengguna pula, ramai yang tak percaya. Mereka dakwa ini adalah penapisan yang sengaja dibuat, yang sasarkan kandungan yang kritik tokoh dan agensi politik tertentu. Satu tuduhan yang jadi lebih panas bila kita tahu hubungan rapat pengasas Oracle dengan beberapa tokoh politik tersebut. Dan kebimbangan ni bukan setakat datang dari pengguna biasa ya. Seorang senator AS yang berpengaruh sampai menggelar situasi ini sebagai salah satu ancaman utama terhadap demokrasi. Ini menunjukkan betapa seriusnya tuduhan penapisan ini diambil sampailah ke peringkat tertinggi. Dan ini membawa kita kepada persoalan terakhir yang agak meresahkan. Dalam usaha nak bebaskan diri daripada potensi kawalan kerajaan asing, adakah perjanjian ni secara tak sengaja telah serahkan platform ni kepada pengaruh korporat domestik yang mungkin ada agenda politiknya sendiri? Ia satu pertukaran yang sangat kompleks dan sama ada ini satu langkah ke depan atau sekadar bertukar penjaga? Jawapannya masih belum jelas.